Ni cuba buah-buahan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Buat tolak dah. Dekat dah kan, tak nak bumbu. Haurau kaira. Nak buah ni bagi. Kalau makan pakai garpu boleh tak? Dulu. Wah, sedap. Salmon dia makan ya? Salmon. Sama creamy. Makan. Ya, ada creamy dia. Nong. Oh, ya, makan. Jatuh dia tu bawah. Naik balik. Jatuh kan? Ni nak creamy dia je. Kita nak ikan lah. Macam mana korang boleh tak tolong siapa-siapa mak-mak. Okay, sekarang ni Ukahira dia bukan seorang yang picky eater. Dia makanlah apa saja, memang dia boleh makan. Dia tak ada masalah langsung. Masa dia 6 bulan nak ke 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, nak masuk 12 bulan ni, dia jadi picky eater. Bukan picky eater lah, dia macam hanya nak makan nasi putih ataupun nasi impit. Itu sahaja hari-hari. Satu-satu. Biskut-biskut macam dia punya yang dia tak nak langsung yang ada rasa. Kalau boleh dia nak kosong. Kalau Kasha letak telur sikit, dia terus buang. Kalau so tunjuk. Apa tu? Filter. Tahu kau filter apa? Kalau tak ada filter, tada, tak ada filter. Tengok. Selamat je. Datang Publica ada apa? Hai, Assalamualaikum. Pasal dia, faham. Kenapa tolong saya? Ya, dapat topi. Saya tak tahu macam mana lagi nak bagi. Tak ada, dia kata peralihan bulan. Daripada setahun nak masuk setahun, dia akan macam tu. So dia normal. Kalau kita tak bagi Normal je. Yang penting dia cergas, sihat dan tak naik badan lasak. lah. Tak memang badan kita dah setting badan model. Assalamualaikum. Penting dia makan kan? Yang penting dia makan. Dia Tak ada. makan 2-3 suap sahaja. Hai, Assalamualaikum. Guys, jemput makan. Usha makan banyak betul dia makan lah. Makan banyak, lepas tu kita detox. Itu yang boleh maintain. Saya makan mi goreng. Sedap abang tu masak. Pedas-pedas Asyam gitu. Daripada mana tu boleh masak? Tak ada pedas. Sedap lah saya. Ambil satu sudu. Apa dia? Tak, saya ambil makan. Bukan abang tunjuk saya makan. Saya ambil sikit. Lahat datu, tak tahu bila lahat batu dia. Tu, itu. Guys,
Okey ke cerita baru? Ha. Oh, sabar kita makan dekat ni ya. Cerita apa tu? Oh, tadi kita tengok. Cerita siapa? Makan rasa. Cerita siapa? Bila pula abang tak pernah berlakon lagi? Hari mencari. Cerita apa tu? Tak pernah apa? Kita kami ni drama. Sekarang cerita show apa? Tak ada deal apa. Okay guys, nak bagi Budin dah habis So korang tengok drama yang baru tu. Apa tajuk dia tak? Apa tajuk drama baru yang ganti di Imamku tu? Kembali ke syurga. Kembali ke syurga? Oh, cerita abang tu cerita Bukan lain. cerita abang yang ganti. Ada bunyi syurga-syurga kak? Dia bukan syurgamu. Dia syurga. Dia bukan syurga. Apa syurga tak? Bukan syurgaku. Dia bukan syurgaku. Oh, wah saya tahu Sebab cerita tu lelaki yang pukul perempuan tapi tak rasa bersalah, dia manipulate Oh. Korang nak cerita tu ke? Cerita tu macam agak nice, macam something different. So abang-abang lori semua sambung tengok drama ke? Abang-abang lori semua dah sambung bawa lori? Dia makan ke tu? Dragon fruit? Dia makan dragon fruit. Alhamdulillah dia nak makan. Ya, saya tengah dating. Saya tengah dating dengan the real wife. The one and only. Pasal bude-bude. Tolonglah bagi masa saya dengan suami saya pula. Alah, tak lama lagi Budin hilang lah yang. Ni drama banyak baru masuk. Budin dah ada ke belakang dah. Ada duduk berapa level belakang lah. So saya stres tak kena jumpa saya ni ke isteri Budin ni. Taklah, Cempaka Humaira isteri Budin. Saya isteri Kamadi. Ni saya Kamal Adli. Itu isteri Kamal Adli. Budin kan dah habis minggu lepas. So Budin dah Sign out. sign out dah. Korang boleh bayang tak muka Kamal Adli campur muka Ukasha dapat ni? Ya. Hanan awal lah. Muka Hanan dengan awal dapat tu. Mula nak nama Haura apa saya? Seperti apa? Khadijah kan? Khadijah. Khadijah. Khadijah Latifah. Tak ada drama baru. Drama baru ni yang tengah shoot sekarang ni. Ni lah drama baru saya. Drama baru kita orang sendiri. Guys, nah, Abang Puding tak lah, perempuan tak berdosa Inilah perempuan tak berdosa tu. Jom, kita boleh tunjuk. Nanti tu nampak macam ni. Apa? Macam Tengok. malas sangat. Okay dah, makan betul-betul. Dia dah fokus dia ke mana dah ni. Tak apalah awak. Nanti balik mandi Sikit-sikit. Sekejap kefu. Pedas sikit. Sedap kan? Oh my god, I don't eat spicy. Oh my god, I don't eat spicy. Oh god. Masuk ke perangai dia? Ni. Sebab dia merah-merah. Dia orang ingat ni. Nice. Ingat, boleh. Dia tengah makan dragon fruit. So dia macam merah seluruh muka dia.
Kasha takut nak pen dekat muka dia, takut nanti orang ingat. Nanti kena ban lagi. Kau ada tisu tak bang nak benda tu sikit? Apa je ya? Dia kan pandai sangat tau Khaira ni. Dia kalau lepas minum air dia macam Ni. tak tahu siapa ajar dia. Dia minum dah. Okey. Dah dengar. Dia minum air, dia suka minum air kosong. Bagus dia ni. Nah, pegang. Abang pegang tumpah kat baju Tak dia. yakin, dah memang tumpah tak? So dia yang control, dia tahu air Abang tu. ambil lagi watermelon. At least dia makan dah juga. Dengan Dah apa? minum pula. Pandai dia minum pakai cawan sendiri tu. Tapi tak tahulah kenapa anak Kasha ni tiba keluar nak muka macam ala-ala Jepun. Okey. Artis yang sentiasa dengan anak, habis tu takkan nak bagi dekat orang lain. Tak kalau Kasha, even kalau Kasha berkemampuan ke apa ke, Kasha mungkin kalau Kasha ada helper pun hanya untuk jaga barang-barang dia je. Tapi the rest Kasha nak jaga sendiri. Melainkan kalau macam Kasha penat sangat, ngantuk, ada orang tengok kan. And nowadays helper yang Kasha dapat bukan Kasha tak pukul rata Kak helper yang Kasha dapat semua Kasha tak pukul rata yang Kasha dapat semua tak boleh percaya. Depan baik, belakang. And the best part is Kasha tak tahu Mate Kasha before this pergi rumah jiran-jiran, jumpa mate dia orang macam jumpa bila tolak anak ke apa benda kan. Dia akan bercerita, cakap Kasha tak bagi makan, Kasha bagi tidur dekat gedung apa tempat yang macam bukan gedung macam store. So Kasha rasa macam nak dapat mate yang baik ni pun rezeki. So bagi Kasha tak apalah, ambil masa dulu. Bukan Kasha tak ambil, Kasha ambil baik kali. Ada tahun ni je ada 5-6 kali kan. Semuanya macam pijak kepala. Diorang lagi prefer nak kerja dekat restoran. Ambil kat agensi pun sama. Ambil kat agensi pun diorang lari. Diorang tak nak balik kepada agensi diorang sebab takut kena training balik. Allah. Gaji murah. Korang rasa sebulan 1,850 murah? Murah ke? Murah ke? Bagi tahu. Tolong bagi tahu. Murah ke? Sidang. Paling-paling pun 1,500. Ni 1,850. Kasha ada bukti. That's why malas nak bagi diorang. Bukan setakat tu je, duit raya ke apa ke semua dapat. Diorang siap diorang pula yang macam ma'am, kalau saya mau cemilan bisa enggak? Saya mau itu bisa enggak? Saya mau ini bisa enggak? Betul-betul lah alih-alih.
tak bagi makan, tak bagi itu. Macam tak ada. Baiklah. Tentu tak bagi makan terus baru tahu. Lepas tu yang terbaru ni, Kasha dapat orang offer Philippines. Nak kena keluar 18,000 lagi. Nak kena 18,000 lagi. Lepas tu gaji bulan-bulan 2,000. Rasa macam Khaira dah macam apa dah ni. Melayu pun tak apa. As long as Kasha masih berkudrat. Abang kena baju abang pula kau. Dia dah dua mate Kasha yang daripada agensi lari sebab takut nak balik pada agensi diorang. Okay. Nak susu ke bang? Bagi susu. Tu ada kenapa ke anak dia. So macam tu lah cerita dia. Kalau lari mana dapat duit balik? Agensi Kasha tu lari lah. Hilangkan diri terus. Tapi ada yang baik dapat baik tau. Macam cousin mak saudara Kasha, dia jaga mate dia seorang jaga 2 orang anak yang beza setahun je. Dia berjaga yang kecil tu dengan yang besar tu setahun je beza. Dia seorang. Tu kata rezeki. ¿Cuánto le das? Jadi malas. Dia jadi automatik jadi macam malas lah. Biarlah. Kasha dekat ni. Cerita dia macam ni. Kama surprise kan. Dia kata kat Kasha, kemas-kemaslah beg anak. Beg awak sekali. Beg anak, beg sayang sekali kita pergi Kuantan. Lepas tu Kasha macam pergi Kuantan buat apa? Saja makan-makan. Thank you Acul. Lepas tu macam tu lah, okay. Kasha pun kemas packing. Terus macam fikir. Dia kata nak gerak pukul 4:30 pagi. 5 pagi macam tu. Kasha awal lewatnya gerak. Asal tak gerak esok betul-betul pagi je, ataupun asal gerak awal sangat. Kita ikut je lah. Sekali Kasha pun tidur dalam kereta. Dah kisah kemas semua benda, tidur dalam kereta. Tiba-tiba sampai kat Terengganu. Sebab kat Terengganu dia kata nak makan nasi dagang atas tol. Tapi nasi dagang atas tol tutup. Lepas tu tiba dia straight pergi kat JT Marriott, JW Marriott. Saya tanya dia, kita pergi mana ni abang? I dapat Galaxy. Thank you Acul. Sekali dapat pergi Pulau Perhentian. Kita sekarang kat Pulau Perhentian, dekat JW Marriott Pulau Perhentian. Sebab Kamal dah janji. Dia kata dia kerja penat so benda nanti. Dia kata tak ada masa sangat. Most of the time dia dengan kerja dia kat luar. Tinggal kita orang anak beranak. Dia kata dia habis syuting ni, dia nak spend time kejap dengan bini dia.
Pakcik Budin je bagus. Alah. Apa bang? Habis. Tadi makan salmon, creamy spinach, mashed potato and beef. Lepas tu loh makai. Nak pakai filter lah, korang boleh tak? So overall makanan kat sini semua sedap. And then dia boleh request apa kita nak makan. Dia kat sini je, dekat JW Marriott ni ada 3 tempat restoran. Dia ada yang betul-betul kat depan view sunset. Itu hanya grill and apa entah. Yang ini buffet. And also ada a la carte juga. Satu lagi saya tak sure. Kasha akan start berlakon balik end of this June. Kasha tak tahu lah Kasha ready ke tak nak shooting ni. Nak review tempat ni, Kasha baru sampai hari ni. Tapi overall Kasha tengok cantik sangat-sangat guys. Cantik gila-gila. It's like macam pulau yang ni kira Pulau Penteng, pulau kecil. So macam best. Dia baru sampai sehari, so tak boleh nak beritahu overall lagi. So beli baju kat mana? Beli baju ni ni dan kuih tu belum lagi. Ini dia. Kerana Kasha 2 kali kena ban dengan TikTok sebab tunjuk Khaira. Okay lah Kasha pula. Tak tengok muka Kasha dah ke? Saya memang kuat makan. Sebab getok je saya boleh jadi. Saya makan, saya flash out balik. So Kasha rasa macam nikmatnya dapat makan. Macam tu. Ada pun Kasha kontrol makan. Okey, contoh kalau korang kata Kasha buat apa, biotrick tu makan 2-3 sudu pun dah tak lalut makan tau. Kasha makan banyak gila. Tak ada makna lepas Kasha makan Kasha nak pergi muntahkan balik. Tak ada. Siapa kata Kasha buat biotrick semua tu, korang fitnah, korang minta maaf dekat Kasha nanti. Wah, dessert. Saya senang jeruk-jeruk tu. Ni loh makai macam bacaan.
Dia bersukan, minum air masak yang banyak, ambil suplemen yang betul untuk mempercepatkan lagi kita punya penurunan berat badan. Korang jangan cari suplemen-suplemen yang murah-murahan yang boleh buat korang rasa macam shaking, berdebar, tak duduk diam. Alhamdulillah kita jumpa. Ada bagi makan, nak makan. Kaira suka kalau Kasih buat macam tu dia. Dia gelak. Nak lihat Kaira. Kaira. Tu sebab Kasha buat tu. Kaira. Kaira. Mak dia baru buat tau. Baru buat macam tu. Okay dah. Pijam apa? Nak budin. Pijam Kaila tu apa? Kenapa aku pun sengih-sengih? Kenapa korang sengih-sengih? Kaira dah... Kaira bukan hanger Kaira ni tali pinggang. Mana tali pinggang? Mana? Saya dah macam kenyang. No. My part dah habis. Kita bagi tali pinggang terus. Tali pinggang. Mana tali pinggang? Masa nak tu bang. Jeruk tu bang. Dia ambil. Siapa negara? Ayah ke ibu?
dia tak menentu. Kadang-kadang tiba-tiba kalau Kasha yang garang, Kamal akan marah Kasha. Kalau Kamal garang, Kasha pula marah Kamal. Dia macam tu. Dia macam uncertain. Sometimes kalau you marah, kalau ibu marah tak apa. Kalau bila ayah yang marah, kita jadi macam nak marah balik ayah. Ni kenapa marah anak macam tu? Perempuan kan selalu macam tu. Kan perempuan kalau kita marah anak tak apa. Kalau suami marah anak, awak kata marah anak macam tu. Tak ada budak lagi, dia bukan faham pun. She can even connect the dots. Ada. Tapi kalau kita yang geram, kita yang sakit hati, Khairah, budak tak faham bahasa ni. Lepas tu Kamal akan gelak. Bila time dia tak apa marah anak. Dia macam automatic. Okay, kalau macam kita tengok ayah kita, kalau kita tengok suami kita marah anak kita rasa kesian kan. Saya cuti, Allah bagi cuti ABC. Kenapa? Kalau kita nampak kalau nampak suami kita marah anak kita rasa nak naik hantu je kan. Kenapa nak marah anak macam tu? Budak tu kan faham apa pun kalau marah dia. Sampai tengok kesian budak tu kecil lagi tak faham apa. Nak marah-marah dia kenapa pun dia faham pun. Tapi tunggu kejap, kalau mak dia, kalau ibu dia marah, susah nak pakai pampers, tu Khairah buat dia basah buaya, mak dia mengamuk. Tu Khairah, pakai pampers je pun apa susah sangat ni. Lepas tu Kamal macam tahu pun bila saya marah, awak marah saya balik. Bila awak marah tak apa pula. Tak apalah, saya mengajar. Lepas tu saya tak mengajar anak. Ya, korang Khairah suka buat libasan buaya. Pusing sana, pusing sini, pusing sana. Susah gila nak pakaikan dia macam-macam. Bayangkan nak mandi, nak pakai lotion, satu benda yang susah sangat-sangat. Berat Kasha sekarang 52 kgs. Apa tu? Jangan tegur tak nak mak marah dengan husband pun kan nanti. Kesian. Kalau mak marah anak, auto dengan bapak sekali kena marah. Ni jeruk apa? Jeruk. Just a normal jeruk. Tinggi Kasha 166 cm. Bagusnya. Korang betul ke? Orang kata kalau anak kita isap ibu jadi kaki, maknanya dia nak adik. Betul ke? Dia je yang nak adik kan? Tak mesti kita kena bagi kan? Mitos kan? Awak, setiap makanan saya dah baca bismillah lah. Kebetulan je orang tua-tua dulu suka orang dapat adik tu, padahal mitos je. Sedapnya jeruk ni pun tu orang rasa bang. Sikit lah. Jom masuk je. Macam anak beranak lah.
Kasha kalau boleh nak besarkan Hukaira dulu, nak bagi dia betul-betul perhatian, kasih sayang. Tak cemburu ke Abang Budi dengan Cempaka Humaira? Tak. Apa cemburu? Kejap kurangnya. Ni panggil nama apa? Cuba abang saya selang. Apa ni, anggur? Bukan. Anggur lah. Anggur kecil Sedap. lah. Anggur hijau. Sedap. 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 Sedap pun. Saya nak suap. Sedap larat lah. Sumpah. Saya tak larat lah. Minta pemisah semua. Sedap kan? Last. Last. Last Kasha. Last Kasha. Last Kasha.